Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Faris Official. Sekarang saya dekat Jalan Labuhang. Okey, ni saya berada di Sepang lah, senang cerita. Okey, korang, apa masalah sekarang ni pihak kontraktor yang bangang ni? Saya nak tanya, ini jalan kepunyaan Jabatan Kerja Raya JKRR. Okey, saya tak dapat nak zoom. Ini jalan JKRR. Ini jalan rakyat. Jalan rakyat di mana bayar gaji staf-staf JKRR, penjawat awam yang di atas sana. Ni rakyat yang bayar ni, rakyat-rakyat yang nak bawa kereta, bawa lori, bawa apa kereta yang mereka kena bayar komitmen setiap tahun, bayar hutang. Okey, yang kedua ni, ni dah sebulan pihak JKR tak ambil tahu, samanlah pihak kontraktor. Itu sebab saya tanya, kalau kontraktor ni bukan kroni korang, kalau kontraktor ni bukan saudara korang, kalau orang menyaga tanpa ada lesen, pihak majlis bodoh ni dah lama dah saman diorang punya meniaga sebab bertapak perniagaan tiada lesen. Ni saya nak tanya ni, bila air hujan mengalir, ini pun salah satu penyebab kenapa banjir. Sebab itulah bila setiap hari negara kita makin lama makin teruk, dah lah warga asing potong rumput, JKRR pun bela warga asing. Saya cakap terus terang, nak koyak-koyak lah, sebab saya takkan tutup cerita-cerita masalah korang ni, sebab dah masuk akhir tahun dah ni. Tu nampak tu sampah-sampah yang ada tu, sampah-sampah ni. Singapura tak macam ni Singapura tak macam ni. Korang bayang negara kecil Singapura tak macam ni. Bukan macam ni Ni. Ni under jalan JKR ni, under jalan JKR. Ni nilai Sungai Pelek, kompleks pejabat kerajaan daerah Sepang. Ambil besar punya besar. Ini signboard mampu pula beli, baru lagi tak berkarat. Yang ni masalah dah sebulan lebih ni. Itu satu. Yang kedua, jom ikut saya. Ini yang kedua. Korang rasa-rasa apa masalahnya? Okey, macam ni lah saya nak cakap. Ada seorang Allah ni dah ada nama pun fake, gambar profile pun fake. Lagi satu, saya dah berkali-kali saya dah cakap, saudara-saudari, kalau nak komen, kalau nak jadi haters, tolong letak muka profile nama original. Penat saja mak bapak korang beranakkan korang ada nama, ada Benti dan ada Bin. Kalau nak jadi haters, tak suka, boleh berambus. Saya buat konten ni sebab saya tengok bencana di KLIA, di Sepang ni dah lama tau. Dah nak dekat sebulan. Berantin kayu ni, korang rasa ni laluan motor ni, dah lah pasir penuh. Itu sebab budak-budak motor bila balik berurusan pergi KLIA nilai, dengkil. Jadi degil kepada pihak JKR bangang ni. Saya nak tanya sendiri, ranting kayu ni nak buat hiasan ke nak tunggu Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong lalu, barulah korang nak kelang kabut, nak wayang, ambil gambar apa semua? Ni orang bawahan ni saya nak tanya pengarah kontraktor nak tunggu sampai bila? Bila hujan, inilah masalahnya. Bila hujan tu sebab banjir. Bila hujan itu sebab nasib baik rumput pendek. Itu sebab ni masalah ni. Saya nak tanya permasalahan ni kepada JKR, pada staff ni, staff JKR ni, hari cuti, korang hari-hari boleh dikatakan tiap-tiap tahun pergi berjalan. Korang ikut laluan mana? Kalau korang kerja JKR daripada Dengkil, korang ikut pergi ke Sepang, korang pergi ke LA, korang ikut laluan ni. Kau ikut mana? Ada laluan 3, laluan 4, laluan 5. Kau mesti lalu sini. Bila nak balik rumah, kau mesti nampak pokok ni. Ranting ni apa functionnya ni? Bawah Jabatan Kerja Raya JKRR. Saya nak tanya, apa korang buat? Apa yang korang buat? Ni teruk ni. Walaupun sikit, tapi boleh mengakibatkan kemalangan. Dah lampu jalan tak ada. Ada lampu jalan. Guys, tengok sini. Ada lampu jalan. Ada lampu jalan. Saya tunjuk. Tak ada lampu jalan. Bila tak ada lampu jalan, korang fikir dah lah gelap. Bila gelap, laluan ni kadang-kadang ada lampu, kadang-kadang tak ada lampu. Macam otak diorang dah gelap. Itu saya nak cakap. Bukanlah kita nak menghina sesiapa staff, tapi dah geram. Sebulan lebih ranting kayu ni duduk tercengak macam ni. Cuba korang bayangkan kalau rumah korang macam ni, kalau tiang konkrit rumah korang macam ni, korang sakit hati ke tak sakit hati?
Ini rakyat bayar gaji diorang, rakyat bayar gaji pegawai, rakyat bayar gaji mereka ni. Mereka buat apa saya nak tanya? Udahlah, jalan kat sini pun setengah torap, setengah tak torap. Ada line, tak ada line. Kau tengok ni. Nampak? Pasir penuh. Lepas tu ranting kayu dah panjang ni. Nampak? Problem semuanya. Semua permasalahan teruk pada Jabatan JKRA Sepang ni.